dah. Sebab mu nak bercakap dah aku bagi kamu. Okey, untuk item batch ketiga ni, Sophie memilih kain jawir. Sama. Oh, dia tak ada. Sebab dia... Best bila berhadapan dengan kamera macam ni dia cakap. Style. Aku tengah mencuba. Mana tahu aku masuk kan? Okay. So apa yang Sophie dengan dia boleh menyanyi, suara dia sedap. Oh, ya? So habis kan kau buat konten-konten macam tu. Lepas tu dia suka buat konten yang interview orang. So dekat situ kita boleh nampak yang dia sangat extrovert. Yang dia boleh memeriahkan suasana. Faham. Dari segi dia memeriahkan suasana tu, dia boleh kalahkan Syamil lah. Dia boleh ganti bukan kalahkan, dia boleh ganti. Mana boleh. Dia kan dah nak release. Ha? Dia kan dah nak release. Mana boleh ganti Syami? Ni Syami kot. Lepas tu, saya suka dengan dia Ada lagi. bentuk muka dia pun lebih kurang macam Mak Kodok juga. Oh, bentuk muka Mak Kodok. Lepas tu lagi, batch pertama kita ada Daus yang karakter dia yang macam tu. Batch kedua kita ada Iqmal. Lepas tu yang ni pun lebih kurang juga karakter dia. Itulah. Itu je. Faham? Aku terfikir gini, terngiang-ngiang tu. Tak, saya cakap dia tak sama. Oh, tak sama. Dia tak sama. So kalau Habib ambil dia, Habib tak rugi pun. Faham. Okey. Tepukan.